Assalamualaikum dan apa khabar? Di dalam video kali ini, saya nak berkongsi perkembangan WCA Season 7. Video ini diambil di dalam 2 hari kerana hari pertama tu hujan sangat lebat seperti yang anda lihat sekarang sampai menyebabkan fault pada drone saya. Alhamdulillah pada hari berikutnya matahari menyinar, jadi saya tanpa membuang masa terus menuju ke Tanjung Karang untuk menyelesaikan kerja yang tertangguh semalamnya. Screen take pertama adalah pada hari Jumaat lebih kurang dalam pukul 8.30 pagi dan screen take kedua adalah pada hari berikutnya dalam pukul 10 pagi. Paparan dalam video ini adalah menelusuri lebuh raya WCA menuju ke arah utara daripada Ijuk atau Tol Asam Jawa ke Tanjung Karang. Pada paparan sekarang adalah Jambatan B27 Jalan Rawang. Jambatan ini telah dibuka kepada umum dan jika anda lihat di bawahnya, jajaran WCA telah siap diratakan dan bersedia untuk proses lapisan berikutnya. Untuk makluman anda semua, komen-komen yang anda berikan saya baca satu persatu dan saya hargai apa yang anda lontarkan. Saya baca tahu semua komen anda tu. Sekarang adalah paparan jambatan yang merentasi Sungai Selangor. Pada hujung tahun lepas, jambatan ini masih di dalam pembinaan infrastruktur utama. Kini, ianya telah bersedia untuk turapan berikutnya. Tu yang di tengah-tengah jambatan tu saya lah tu. Tengah nak simpan baju hujan dalam box balik. Tanpa saya sedari, hanya beberapa kilometer di hadapan tu, hujan lebat menanti kehadiran saya. Di sinilah tempat saya mengambil video WCA Part 3 4 tahun lepas. Saya berdiri tegak di tengah-tengah tu dalam kepanasan untuk menghasilkan video. Kita telah tiba di tapak Plaza Tol Tanjung Karang. Konkrit sebelum Plaza Tol tu telah siap sepenuhnya. Pembinaan bangunan kawalan Plaza Tol belum bermula lagi. Yang diorang tengah buat sekarang ni adalah konkrit keselamatan. Konkrit yang besar tu untuk elak daripada terlanggar pondok tol. Dulu-dulu pakai pondok tol, sekarang dah ada rider je. Anda boleh lihat hujan yang lebat di sini. Hujannya lebat, cuma belum lebat sangat lah. Di kawasan sini, WCA perlu membuat pembaikan semula sebelum pembukaannya nanti. Tahi lembu banyak sangat di sini. Banyak pagar yang telah roboh, bahaya sekiranya tidak diperbaiki sebelum pembukaan nanti. Kita telah tiba di WCA Season 7B. Yang sebelumnya tadi tu Season 7A. Di sini hujan sangat lebat menyebabkan faulty pada sensor drone saya. Phone controller saya basah sampai tertap sendiri dan menyebabkan recording tu stop sebab air penuh di skrin. Disebabkan video yang sebelumnya tu cut short, jadi saya ulang balik video bermula daripada permulaan WCA Season 7B. Video ini adalah pada hari yang berikutnya.
Daripada apa yang anda lihat sekarang, diorang dah mula menurap batu-batu bagi lapisan asas lebuh raya ini. Kalau anda perhatikan pembandingan yang saya paparkan, talian elektrik telah pun siap ditinggikan. Tahniah dan terima kasih kepada TMB yang memudahkan urusan WCE di sini. Akhirnya tiba di bahagian yang akan merentasi Sungai Tenggih. Kren besar telah mula kelihatan di sini. Adakah WCE akan buat jambatan panjang untuk merentasi sungai ini ataupun akan ada tiang di tengah-tengah sungai ini nanti? Saya pun tak tahu dan WCE pun tak bagi tahu.
Persimpangan Tanjung Karang. Kalau kita lihat, banyak dah rasuk-rasuk jambatan yang telah siap dikonkritkan, menanti masa untuk diletakkan di atas tiang jambatan yang telah sedia tu. Bagaimana pelan trafik di sini, saya pun tak tahu. Anda rasa WCE mampu untuk siapkan stesen 7 ini sebelum raya tahun hadapan? Bagi pendapat saya, WCE mampu untuk siapkan stesen 7 ini. Cuma kena all out lah. Jika WCE mampu siapkan stesen 11 yang jauh lebih panjang dengan rintangan 2 bukit besar yang perlu dipecahkan, WCE stesen 7 ni sepatutnya menjadi lebih mudah sedikit kerana hanya jambatan Sungai Tengi sahaja cabaran utamanya. Kongsikan pendapat anda di komen.